Hak ni tak ada pun dalam Muslim, tak ada lagu ni, dengan lafaz lagu ni. Tak ada sebut sembahyang pun tak ada. Tak ada sebut. Hanya ada sebut lepas pada tu tak ada sebut sembahyang. Lepas pada tu dia pecah. Dia kirim kepada Sayyidina Umar. Sahabat-sahabat berkata, bangat benar, cepat benar, pakas metam benar. Dia kata Jibril lah kan. Tak ada sebut lepas sembahyang kau gapo kan, tak ada. Tak ada. Terlalu umum. Sebab tu dia sebenarnya iyalah payah juga nak faham. Payah. Nak faham dengan tepat. Hak aturan asal kata lagu mana. Ni orang ni keliru. Sebenarnya gabungan yang dia dua hadis, kesimpulan yang dia buat berdasarkan andaian dia. Hak sebenarnya hak Bukhari tepat. Tetap. Kemah. Oh dia. Sebab apa? Dia kata sebaik sahaja. Sebaik sahaja tu mana bukan lama selepas sembahyang. Kalau lama betul lah thumma, lama selepas pada tu, atau beberapa ketika selepas pada tu. Ni tak sebaik sahaja. Sebaik sahaja nak lepas sembahyang ni, kira-kiranya pengharaman tu mari bila? Itu soal. Ketika sembahyang. Apa dia tidak pecah ketika sembahyang? Dah mari ketika sembahyang. Kalau kita kata tak boleh, wahyu ni mari dalam ketika Nabi sembahyang. Dah. Tak betul kalau kata tak boleh. Memang boleh. Antaranya hak mari dalam sembahyang, tukar kiblat. Dalam sembahyang mari wahyu. Bukan sebelum sembahyang. Banyak lagi hak lain. Hak ni pun hak berdasarnya bila sebaik saja lepas sembahyang tu dia pecah lalu, bermakna wahyu tu mari, Jibril mari royak tu ketika dia tengah sembahyang. Ketika dia sembahyang dia boleh pecah. Kenapa dia tidak pecah? Menunjukkan sah sembahyang. Sebab tu dia tidak pecah. Ataupun dia berhenti kah? Kalau dia tak boleh pecah, kalau pecah jadi terbuka aurat misalnya kita kata. Misalnya dia pakai jubah tu saja. Kalau pecah jadi terdedak aurat kau, tak tertutup molek, dengan sebab tu dia tidak pecah. Dia kena berhenti, dah tak sah. Kalau tak sah kena berhenti, sebab batal sembahyang. Kena berhenti, tak boleh terus. Apa dia terus. Itu hujah Imam Bukhari. Menunjukkan tidak batal sembahyang walaupun benda tu haram. Situ dia pegang seperti itulah. Kalau tidak kita apa boleh. Apa dia pegang ni? Imam Ahmad boleh kata semua tak dia lah. Hujah dia tu. Sedap juga balik dia. Tapi Imam Bukhari pakai semacam tu tu. Dia faham situ. Dia fahamnya wahyu tu mari, Jibril mari dalam sembahyang. Dia tahu dah dalam sembahyang. Tapi dia tidak pecah. Kenapa? Kalau memang membatalkan sembahyang Nabi, kena pecah. Seperti kita, kalau kita sembahyang kan, kenalah najis kau gapo-gapo, kita pecah selalu, tak apa. Ataupun terdedah aurat kerana angin, kita tutup selalu, tak apa. Lagu tu. Tapi kita katakanlah, kalau dia pecah mungkin terdedah aurat, dia kena berhenti. Kalau lagu tu dia tak boleh terus. Kalau boleh pecah, selagi boleh pecah, tak payah berhenti. Tapi seperti kalau kain kita tu kena najis, kita boleh pecah, tidak batas sembahyang, selalu pecah lalu. Jangan tunggu-tunggu lama. Nabi SAW tidak buat gitu. Dia tidak pecah. Kalau kita kata tak boleh pecah sebab terdedah, apa dia tak berhenti? Ini tentu ni hak larangan ni mari, hak haram ni mari dalam sembahyang. Sebab itulah Maulana Rashid Ahmad Gangguhi ni orang hebat ni. Lami'ud Darari ni syarah Bukhari lah. Dia masa mengajar, anak murid dia tulis. Anak murid dia tu Maulana Muhammad Yahya, ayah kepada Syekh Zakaria. Ayah dia cantik. Dia mengajar dalam bahasa Urdu. Rashid Ahmad Gangguhi ni mengajar dalam bahasa Urdu. Bila mengajar, anak-anak murid cantik. Itu cara mengaji sana. Sampai hari tu tak ada tape recorder ke apa ni, tak ada. Tak ada berlaku kemudahan seperti zaman ni. MP3 ke apa ke tak ada. Dia suka tulis tu cepat, kena tulis cepat sampai inilah bangsa dia tu kan, memang ada kelebihan dia. Sebab saya duduk dalam kalangan dia, kita tahulah kelebihan dia, kekurangan dia ada. Antara kelebihan dia, lidah dia cepat, dia baca. Saya ni kira sehudah cepat bacanya dah. Kalau pergi sana cepat lagi dia baca.
Buat baca, kalau cepat lagi dia baca. Itu kelebihan dia. Yang kedua, dia tulis. Kalau hak sama mengaji dengan kita lah, cepat. Dia bukan tulis ringkas, bukan terringkas, penuh, tapi cepat dah. Macam hak dia panggil takrir, hak tu guru mengajar anak murid tulis. Hak tu guru, hak saya mengaji tu pun ada juga anak-anak murid tulis. Jadi kumpulkan lepas pada tu. Dia ada juga masing-masing tu guru tu ada lah. Dia cepat tulis. Ni pada masa tu pun sudah ada dah budaya ataupun tradisi menulis di kalangan pelajar ni dia tulis. Lepas pada tu Maulana Muhammad Yahya ni anak murid dia sini, dia buat ku Arab. Dia buat ku Arab. Namanya Lami'ud Darari. Syarah tadi dia buat dalam bahasa Arab. Lepas tu syarah tu terlalu ringkas, padat, kemas sangat. Dihurai pula oleh anak dia pula, Syekh Zakaria, juga dalam bahasa Arab. Jadi kitab tu dia tidak ada tempat hadis-hadis ni, tak ada. Hadis ni ada tempat perlu, ada kaitan saja. Ada kaitan saja. Syarah saja ada dalam 10 jilid. Hasilnya 10 jilid. Tapi memang pokok dia memang dia buat kerja lagu tu. Dia tidak seorang ada. Bersama-sama generasi demi generasi dia memang buat kerja sama. Walaupun tidak pakat, tidak upah, tidak gapo, jadi kerja. Tu satu budaya yang sangat baik. Itulah dengan cara lagu itulah ilmu berkembang. Rashid Ahmad Gangguhi kata dalam semaya, dia faham gitu. Dalam semaya Nabi dapat wahyu tentang haramnya sutera. Sebab tu kita petik. Dan tidak, kita tak boleh kata apa dalam semaya dia Nabi ni dalam tidur boleh wahyu. Cuma di tempat buang najis tak ada. Ketika dia buang najis tak ada. Dalam kain selimut dengan bini ada. Tunggu lagi wahyu. Nak cerita. Dia sampai gitu sekali. Dalam semaya tu memang ada lah. Jadi kita tak perlu nak jaga, kita kata selepas semaya hari ni, sebelum dah masa semaya tak tahu lagi tentang haram. Tak perlu nak jaga tu, sebab dia boleh terima dalam semaya. Apa seseolahnya tak boleh. Ya, kita duduk melera sangat, duduk kata haram tu selepas semaya. Di situlah maksud Imam Bukhari dia ambil situ. Baik, sekarang ni dah Nabi tidak pecah menunjukkan dah. Menunjukkan semaya tu susah lah. Walaupun sudah ada dah. Haram tu bukan kepada umat dia, kepada dia jugalah. Dia pakai semacam. Hak tu lah dia faham. Hak lain-lain pula betul. Hak curi, hak gapo, hak haram tak sah semaya. Dia buat kesimpulan lagi. Tahu mana ni? Banyak perkara lah yang kena faham tentang sesuatu hadis itu. Dan banyak perkara juga yang keliru. Kadang-kadang yang keliru ni bukan orang biasa seperti kita ni. Sahabat-sahabat pun ada keliru. Misalnya Nabi SAW dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW pun kira kepada Sayyidina Umar. Pada tu dia katalah Jibril larang. Sayyidina Umar pun kata, bila dia tahu dah larang ni, apa pergi ke dia. Pergi jumpa lah, jerit dia. Bapalah dia ni teruk, gapalah apa gini, mana apalah nasib dia ni. Benda yang kau larang, kata tak boleh, Jibril larang, benda kau tak suka, kau bagi kat aku pula. Apa? Nabi SAW kata, ubi itu tidak semestinya untuk pakar, kata dia. Ini sudah haram dah lah, jelas dah lah. Selepas haram tu tidak semestinya untuk pakar. Kamu boleh juga, boleh buat benda lain, boleh. Atau bagi kepada isteri-isteri kamu ke, ataupun anak-anak perempuan kamu, boleh. Maknanya sesuatu perintah Nabi tu kena faham boleh. Apa maksud? Supaya ada dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai dan lain-lain, ada sebut, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, dia pakai baju yang dicelup dengan celupan usfur, satu suit, satu
sepasang pakaian yang merah warnanya kerana dicelup dengan celupan usfur. Thawbain wa alayya thawbain wa alayya thawban mu'asfaran, gitu. Ataupun dalam riwayat ni dia sebut alayya ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbain mu'asfarain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok aku pakai sepasang baju yang dicelup dengan pakaian yang dicelup dengan celupan usfur, nama sejenis bunga, sejenis bunga yang menyebabkan jadi merah apabila celup tu. Digunakan sebagai bahan pencelup. Berkali ialah macam-macam kan warna ni, orang ambil macam-macam. Seperti kita ni agaknya buah naga tu tukar lah kan, merah benar. Buah naga tu kalau dibuat bahan pencelup. Nabi SAW pun tanya dia, makmu suruh kau ni pakai lagu ni? Dia pun kata, ya, kata dia, mak saya. Lepas tu dia pun kata, dan nampak Nabi tak kenal, saya basuh bagaimana? Kalau saya tanggalkan lah. Sampai dulu kan dia celup, dia tidak mati ya. Tidak kekal, dia boleh tukar. Dia kata kalau saya basuh bagaimana? Nabi SAW kata bakar. Bahkan bakar, kata bal ahriqhuma, bakar. Kalau ni balik mana ni Nabi suruh bakar. Nabi suruh bakar. Nak letak di tanur ke tempat bakar roti tu, ataupun nak letak di bawah periuk, ada api juga situ, dah bakar situ, ada apinya. Balik tengok dah. Balik tengok. Dia pun tak ada apa lah, dah Nabi suruh bakar, capok, bakar. Esok pergi pula jumpa dengan Nabi. Lagu mana baju? Nabi tanya pula. Dia ada maksud belakang tu kan. Dia tanya pula, lagu mana baju? Saya bakar. Dia kata, dah Rasulullah kata bakar? Saya bakar. Lepas tu Nabi SAW kata, berapa bakarnya? Katanya, pula. Alangkah baiknya kalau kamu bagi kepada orang lain. Kalau kamu tak faham, hak aku royak tu, kira-kiranya ulama buat kesimpulan gitulah. Berapa mu tak pakai hak mu faham? Yang ni hak mu fahamnya, bagilah kepada anak isteri kamu, anak perempuan, isteri kamu boleh pakai mereka tu, tidak haram. Berapa tak buat lagu tu? Maksud dia yang ulama faham, dia kata bakar tu bukan maksud bakar sungguh. Tu salah faham. Salah faham. Maksud bakar tu, kamu letak misalnya bawah tempat bakar tu, tanur tu, ataupun kamu letak bawah periuk, tempat kayu api dah. Maksudnya alangkah baiknya kalau kamu jual. Dia tidak langsung. Alangkah baiknya kalau kamu jual baju tu, kamu beli roti, beli apa ni, tepung roti, apa tu bakar roti tu, gitu. Ataupun kamu beli apa ni, jual hak ni, kamu beli kayu api. Itu maksudnya ada faedah. Sebab aku tidak ajar idha'atul mal. Orang Islam tak boleh apa ni, menyia-nyiakan harta, membazir buat saja, dia tak bui. Ini maknanya sahabat tak faham pula. Dia boleh belajar, dia boleh belajar cara faham. Maknanya dia tak faham. Sepatutnya kalau tak faham, kita buatlah setakat mana faham. Jangan bazir, jangan sampai habis sia-sia gitu je. Tu mahal tu. Nak beli pula pun susah. Kalau bui kepada orang lain, kalau kata tak boleh tu kamu. Tapi maksud bakar tu lain maksud. Benda-benda lagu ni lah yang kadang-kadang bukan orang kemudian, orang dulu sekali dengan dia kadang-kadang tak ada. Pasal apa terlalu tinggi dia. Dia kadang-kadang dia cakap tu tidak secara langsung. Bila dia bercakap secara tidak langsung tu, dia tidak lepas gitu. Dia tanya pula. Esok kan dia tanya, lah mana baju? Dia tanya pula. Dia nak royak lah. Semula kena faham model. Kalau aku royak, kena ambil kira semua. Ambil kira semua, jangan satu. Dengan sebab itu dalam Quran pun sebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr.
Bila turun ayat, ada sahabat